kali ketiga di Rovaniemi. Kami baru tiba dengan bot tadi ke Lumberjack Candle Bridge di Rovaniemi. Rasanya kami dah lama dekat sini, jadi kami nak gerak ke tempat seterusnya. Bas kami lebih kurang pukul 12.20. Sekarang hampir 12, jadi kami nak kena berjalan ke tempat naik bas lah. Tapi kami baru nak gerak daripada sini, tiba-tiba dia punya candle ni, dia punya candle tebal gila. Sejuk sangat. Sejuk sangat hari ni, negatif 23. Jadi kami sebenarnya dah on the way untuk ke bus stop. Tapi sebab sejuk sangat, jadi kami rasa dekat mana-mana lobby hotel kejap untuk keep warm for a while. And then after this, kita akan pergi balik ke stesen bas tu. Ada orang lapar, maka cik small lunch juga. Anyway, tadi plan nak naik bas, tapi kita orang macam ada masalah tiket sikit sebab semalam beli tiket day tiket. Ingatkan tak expired lagi hari ni, rupanya dah expired. Jadi bila kami check location kami untuk ke Aunasuara Winter Trail, lebih kurang 1 kilo je. So jalan lah, senang sikit. Halu nak cerita, tapi agak dibodohkan juga tadi. Kami naik boat ke tempat ni, Aunasuara Winter Walking Trail, dan bayar lebih kurang 9 euro. Tapi sebenarnya kami boleh je jalan kaki tadi, tapi ada masalah salah faham sikit dengan Google Map, jadi kami terpaksa naik boat. Ini dia, nampak macam tangga, tapi dah diseliputi oleh salji yang tebal, jadi tak nampak macam tangga. Dah sampai dekat Aunasuara Winter Trail. Ini bangunannya orang, kalau orang panjat dapat tengok lagi tinggi lah. Sama ada ni adalah yang paling tinggi ataupun boleh pergi lagi. Aku tengok ada orang boleh pergi lagi. Tapi sejuk ni. Tapi kita orang mungkin sampai sini je. Tangga dia agak licin sebenarnya, jadi kami tak nak ambil risiko. So mistake. Tadi kami dah fly drone, so kami dah tengok lah view dari atas tu, technically. So, sekarang kita turun je lah Okay, kami dah sampai ke dekat bawah. Kami akan naik boat. Tak kisah apa pun harga dia berapa. Sekarang ni sejuk gila. Nak masuk dalam kereta, panaskan badan. Okay, naik boat lebih kurang 2 km ke 3 km untuk balik ke Airbnb kita orang tu lah. Okay, bye for now. Maybe tonight, kalau okay, kami akan keluar Northern Light lagi. Stay tuned. Malam kedua untuk sehari Northern Light secara DIY. Jumpa atau tak tahu, tapi malam ni langit clear. Kalau ada rezeki, ada lah. Korang nampak tak? Warna hijau, Aurora Hunting DIY malam ni membawa hasil. Wow, macam cantik. Ini dia tak strong lagi tau, tapi nanti strong. InsyaAllah nanti dekat Livi kita akan nampak lagi clear. But right now, aku sajikan ini untuk korang semua. Alhamdulillah, pencarian malam ini membawakan hasil. And episod kali ni habis kat sini. Esok kami plan nak buat snowmobile. Okay, good night. And ini apa yang kami buat masa kami bosan berjalan. Kami akan sepak batu. Helikopter pula. Maju.